Rizzo Kumura mengucapkan terima kasih kepada Datin Yanti dan suami kerana setiap hari memberikan juadah berbuka dan sahur untuk Sky. Menurut Rizzo Kumura, Datin Yanti dah beli makanan sebulan untuk mereka berdua. Dia tidak tahu macam mana nak balas jasa suami isteri itu. Thank you Auntie Yanti for giving me this amazing food. Thank you Auntie. Dia berbuka ni. She now cook for me every day. Auntie Yanti dia masak untuk dia hari-hari ni. Setiap hari di bulan Ramadan, Alhamdulillah. Auntie Yanti dia kata tak apa, tak payah buat apa, dia masak untuk Sky. Abang tak larang nak makan ni, biarkan makan dulu. Tengok dia makan, semangat dia makan. Ni abang tak pandai hidang, abang hidang dalam ni jadi abang hidang dalam ni je. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. You remember? Already in your mind. Okay. Okay. Terima kasih Aunty, terima kasih Datin Yanti, terima kasih Abang Edi, Datuk Edi. Thank you so much yang bagi kita sedekah dekat Sky ni. Terima kasih. Semoga melimpah ruah rezeki korang, pahala korang, baik sungguh hati korang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye. Bye kawan-kawan. Goodbye.